yang mustahil untuk supaya dapatkan kemenangan. Saya yakin dan percaya dengan apa yang dilaksanakan oleh pihak sekolah, insyaAllah kejayaan itu hanyalah orang kata just matter of time untuk kita capai kejayaan. Tapi sebenarnya dalam tempoh 3 hari 2 malam yang saudara-saudari dah alami pada hari ini, inilah sebenarnya situasi ideal yang mana saudara-saudari kena amalkan bermula daripada hari ini 3 hari ini sehinggalah ke hari nak ambil SPM dalam 20 hari yang akan datang. Inilah satu masa dan kali terakhir saudara-saudari berkumpul sampai 30 orang berada di satu tempat 3 hari 2 malam dengan satu matlamat untuk capai kemenangan dalam peperiksaan SPM.